Saya pernah menyebutkan bahawa kumpulan Daesh ini mempunyai suatu rangkaian dipanggil Katibah Nusantara. Ini adalah merupakan rangkaian yang diwujudkan oleh mereka yang menjadi pengganas untuk kepulauan Nusantara ini. Ya. Apa yang berlaku di Selatan Thai, berlaku di Mindanao dan berlaku di Jakarta. Ya, di dalam kajian yang dibuat oleh Badan Perisikan mempunyai hubung kait. Dan kita di Malaysia jangan merasa selesa dengan keadaan itu. Ya. Pembunuhan Muhammad Wandi yang dulunya merupakan sebagai salah seorang koordinator untuk Katibah Nusantara ada kaitan dengan pengebuman yang berlaku di ketiga tempat ini. Oleh yang demikian, pihak unit anti keganasan PDRM sentiasa memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka, dan kita melihat apa yang berlaku di Manchester. Umpamanya mereka akan melakukan di rantau ini juga, oleh kerana ada beberapa event yang akan berlaku di negara kita. PDRM dan Majlis Keselamatan Negara melakukan pemantauan sepenuhnya. Tetapi saya harap rakyat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada PDRM dan agensi-agensi penguasaan yang lain. Namun kita minta rakyat jangan ambil mudah terhadap apa yang berlaku di Mindanao, Selatan Thai ataupun di Bangkok serta di Indonesia. Pengebuman boleh berlaku bila-bila masa, di mana-mana sahaja di dunia ini, dan Malaysia tidak terlepas daripada akan mengalami perkara itu jika kita tidak berhati-hati dan jika kita tidak meletakkan kesiapsiagaan kepada agensi-agensi penguasaan.